Tahun 2011 adalah tahun paling bermakna buat seorang ibu muda ini. Dia disahkan hamil anak kembar seiras. Dia tak hebohkan kat Facebook, cuma diam-diam simpan bahagia. Tapi pada 27 November, masa kandungan dah masuk 36 minggu, rumah mak ayah dia terima kunjungan mengejut. Seorang makcik bidan, adik ayah, datang satu keluarga. Makcik ni over excited lain macam. Sampai-sampai je dia terus pegang perut ibu ni. Bila kat dapur, dia sibuk nak tolong, tapi tangan asyik merayap pegang perut lagi. Masa makan pun sama. Dia perhati je perut ibu tu yang dijadikan meja alas piring. Dalam satu malam, 3 kali dia pegang perut tu sambil puji-puji. Niat dia nampak baik, tapi ada sesuatu yang tersembunyi. Esok malamnya lepas isyak, perut ibu tu tiba-tiba berombak agresif. Anak kembar dalam perut macam tengah wrestling. Sakit, senak, tak tentu arah dibuatnya. Lepas tu, sunyi. Pergerakan bayi jadi sayup-sayup. 30 November, air ketuban pecah tapi warnanya keruh macam kopi O cair. Sampai hospital, doktor cari jantung baby, senyap. Kiri senyap, kanan senyap. Pakar sahkan kedua-dua kembar dah meninggal dunia dalam perut lebih 24 jam lalu. Dunia ibu tu gelap gelita. Jiwa kosong, air mata pun tak mampu keluar. Pada 1 Disember 2012, lahirlah 2 bidadari syurga yang sudah tidak bernyawa. Ujian tak habis kat situ. Lepas balik rumah, dia kehilangan banyak darah sehingga jadi sangat lemah. Doktor pun kelam kabut tak dapat cari nadi. Si ibu berdoa, "Ya Allah, kuatkan aku demi anak aku yang masih hidup." Lepas niat tu, tiba-tiba ada benda keluar dari kaki dia perlahan-lahan dan barulah badan dia panas balik. Balik rumah, jadi lagi. Kali ni 3 hari pendarahan sampai muka jadi pucat. Bila berdiri, nampak bulan bintang. Tukar pad pun sambil baring. Bila sampai hospital, doktor cek HB, darah merah, tinggal 6 je. Nyawa dah hujung tanduk. Masa ni lah mak ayah dia sedar, ni bukan sakit biasa. Keluarga panggil seorang ustaz untuk berubat. Bila ustaz tu tengok, terbongkarlah segala-galanya. Rupa-rupanya, orang terakhir yang datang rumah, si makcik bidan tu, ada membela. Dia datang bukan sebab nak sembang pasal nak bertunang, tapi dia datang bawa niat lain. Ustaz jelaskan satu persatu ciri-ciri mak lampir yang dihantar. Anak kembar tu diambil sebagai janji dengan penciptanya. Tapi ibu tu turut dikendurikan sekali oleh makhluk belaannya. Patutlah dia asyik pegang perut masa datang hari tu.